Ni balik ikut siapa ni? Alright guys, hari ni kita ada satu video iklan raya yang saja je saya nak react. Iklan raya daripada Takaful. Okay, bismillah. Right, ready? 1, 2, 3. Maafkan Allah, Mak. Allah, mana lama maafkan kau, Allah. Kau tak tahu anak, Mak. Cut! Kau Fila. It's a rap untuk iklan raya kedai runcit Pak Din Jaya. Wow. OG ya? Tuan Direktor, terima kasih tadi Best sangat. Tak sangka iklan raya kedai runcit dramatik betul. Si makcik. Ni balik ikut siapa ni? Cantik shot dia. Cantik banget. Siapa buat tu? Tahu nampak makcik kat set. Memang minat berlakon. Taklah. Hobi je Tuan Direktor. Iklan raya Turun shot dia raya cantik. cerita tu, Tuan Direktor yang tulis. Ya. Tapi kenapa iklan raya kena macam tu Pernah ke dengan mak Tuan Direktor macam tu? Peluk-peluk macam tu, nangis-nangis, kemudian minta maaf macam tu? Ya, pernah? Tak pernah. Tak pernah, tapi kenapa buat cerita dramatik sangat macam tu? Sebab klien nak. Apa kaitannya Sebelah klien iklan raya nak. tadi tu dengan kedai runcit? Apa sebab? Eh. Ini lagi dramatik. Dah, mana nak cari mekanik time-time macam ni? Alah, rumah makcik dekat je. Jom. Banyaklah makcik punya dekat. Lagi kami besar. Mengalahkan watak utama. Rumah makcik nak tanya mana satu dia soalan ambil boleh? ni? Boleh. Kamu ada ibu lagi? Ada. Ni ha. Ibu jari. Ish, kamu ni. Ada. Tapi macam itulah. Makcik? Ada anak? Ada. Ni, anak mata. Macam bodoh. Ada. Tapi macam itulah. Macam iklan raya tadi tu. Iklan raya apa ni? Kelakor. Makcik ada 4 orang anak. Tapi kita ni tak pernah mengharapkan diorang tu datang berlutut kat kita, merayu kat kita supaya maafkan diorang. Buatlah salah besar macam mana diorang tu. Seorang mak tu akan sentiasa maafkan anak dia sebab dia nak anak-anak dia tu hidup dalam keberkatan. Kadang-kadang tu susah nak cakap dekat anak-anak makcik yang mak dah maafkan kau nak. Yang penting sentiasa ingat pada mak tu dalam doa mereka. Sebab seorang mak takkan lupa akan anak-anak. Terima kasih Tuan Direktor. Makcik masuk dulu. Tuan Direktor. Harap tahun depan kita dua ni tak macam tu je lagi lah. Ya. InsyaAllah, makcik. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aiman. Aiman okey ke? Aiman okey, Mak. Mak. Aiman minta maaf lama tak telefon Mak. Alah tak ada apa yang nak dimaafkan pun. Man, tetap anak mak. Mak tadi muka kenapa? Iklan raya pertama yang saya tengok pada tahun ni. Okay. Shot kau cantik. Lakonan Bron. Uji terbaik. Mantap Takaful. So apa pandangan korang pasal iklan raya ni? Cuba korang komen kat bawah. Kau menangis ke tak? Teringat kat mak ke tak? Apa-apa